Bangun. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Okay, ni baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina nikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okay, boleh duduk. Semua sihat ke ini? Macam tak semangat ke ni? Semangat tu? Tak semangat? Tak apalah, okey. Kalau tak semangat, hari ni Ustaz ada satu kejutan untuk awak. Siapa boleh teka dalam kotak ni ada apa? Coklat. Coklat? Okey, sebelah ni. Teka, cuba teka. Dalam kotak ni ada apa? Kertas. Okey, salah. Okey, Ustaz bagi clue. Dia warna putih. Dia warna putih. Dia panjang. Okey, bangun. Cuba bangun. Okey, apa awak sebut ni? Tali. Okey, duduk. Okey, cuba buka Buka je. Betul ke tali? Nama hula. Cuba buka. Bismillah. Cuba keluar. Okey, tunjuk kat kawan-kawan awak. Nampak? Nampak, okey. Ni tali tapi Ustaz ikat lah. Okey. Cuba siapa boleh sebut ke Ustaz apa kegunaan tali? Tali ni kita guna untuk apa? Untuk ikat, okey. Ikat yang pertama lagi? Gantung baju. Betul? Guna tali okey, jadi kegunaan tali ni yang pertama untuk kita buat ikatan. Macam-macam lah kita nak buat ikatan ni. Contoh awak nak buat ampayan kena pandai ikat tali kan. Ataupun awak nak buat gadget. Tahu tak gadget ni apa? Awak nak buat perkakas lah. Contoh nak buat meja ke kerusi. Pernah buat meja kerusi? Tak pernah? Okey. Nanti kalau ada masa kita belajar. Tapi sebelum ada tu awak kena belajar cara untuk membuat ikatan menggunakan tali. Baru awak boleh buat meja, boleh buat kerusi, faham? Satu lagi, ikatan ni juga digunakan untuk kita nak selamatkan orang. Kita nak selamatkan orang kan. Kita nak lepas tali kepada dia kan. Awak pernah tengok tak yang dia buat macam bulat macam tu? Lepas tu dia lepas kan. Cowboy kan. Okey. Untuk dia ikat lembu kan. Ikatan juga kita belajar untuk kita selamatkan orang. Contoh awak nampak kawan awak ni lemah contohnya, lemas. Takkan awak nak bagi tali, lepas gitu ya. Jadi dia ada ikatan-ikatan dia. Supaya dia pegang tu dia tak terjerut. Supaya dia pegang tu kemah. Boleh? Okey, jadi hari ni kita nak belajar tentang ikatan. Belajar tentang apa? Ikatan, okey. Jadi hari ni alhamdulillah lah. Okey. Siapa sini pernah belajar ikatan? Tak pernah? Pengakak tadi Pengakak mesti belajar. Tak apalah kalau pernah belajar, mudahlah. Kalau tak pernah belajar apa? Baru kita belajar. Okey, satu seorang tadi. Okey, bagi. Okey, pastikan semua dapat satu tali seorang. Belakang tak apa lagi? Kelas ni ada 38 lah. Ikatan pelat. Cukup? Ada. Okey, siapa tak dapat lagi tali? Angkat tangan. Pendek lah ni. Pendek dulu. Pendek? Sama. Tak ikut. Pendek kot? Pendek pun tak apa. Okey, ikatan pada hari ni tak apa kalau pendek pun. Sebab kita just
Nak buat ikatan yang simple. Okey. Okey. Siapa sini tahu boleh sebutkan contoh-contoh ikatan? Ikatan apa yang awak pernah dengar biasa sebelum ni? Ikat mati. Buku sila. Ada dah punya lagi. Tindih kasih. Buku getik. Banyak dah. Okey. Paling mudah biasa kita dengar ikat mati kan. Macam mana ikat mati? Ikat mati biasa kan. Tapi hari ni Ustaz nak ajar awak 3 jenis ikatan. 3 jenis ikatan. Yang pertama, buku sila. Yang kedua, Manuk. Ini. okey. Cuba baca ikatan yang pertama apa? Sila. Sekali lagi, buku Sila. okey. Yang kedua, yang ketiga, mengerti. Okey. Kita tengok ikatan buku sila dulu kan. Okey, perhatikan baik-baik. Okey, awak masuk gini, buat gini, buat gini. Buat gini. Gini. Betul dah buat kan? Sebab tak nampak. Okey. Okey, ikut ustaz kan. Okey. Sekarang pegang 2 hujung tali. Siap. Boleh tu. Okey, pegang 2 hujung tali. Okey. Kanan letak atas kiri. Okey, masukkan dalam lubang. Okey, keluar balik. Boleh? Biar jadi gini. Gitu. Okey, pegang hujung tali. Okey, tadi kanan atas kiri kan? Okey, kiri atas kanan pula. Okey, masukkan dalam lubang. Okey, tarik. Okey, ni ikatan buku sila. Macam mana awak nak tahu betul dia boleh buat macam ni? Nampak? Okey, belakang tak apa. Okey, Ustaz tunjuk sekali lagi kan. Okey, pegang 2 hujung tali. Betul. Okey, pegang 2 hujung tali. Okey, kanan atas kiri. Okey, lepas tu masukkan dalam lubang. Okey, lepas tu kiri atas kanan. Okey, masukkan atas lubang. Okey, pegang 2 hujung tali. Okey. Boleh? Tak boleh. Okey. Okey. Okey, tengok. Okey, yang belakang kan. Tengok Ustaz kan. Okey, pegang 2 hujung. Pegang 2 hujung. Okey. Kanan atas kiri. Okey, nampak tak? Awak nampak? Kanan atas kiri. Okey, masukkan dalam lubang ni. Kan jadi macam ni kan. Okey. Lepas tu kiri atas kanan. Kiri atas kanan. Okey, masukkan dalam lubang ni. Okey, dia akan boleh buat macam ni. Okey, depan boleh tak? Apa tu? Okey. Tengok baik-baik depan. Okey, depan. Okey, kanan atas kiri. Nampak? Kanan atas kiri. Okey, pusing. Okey, kiri atas kanan. Kiri atas kanan. Okey, pusing. Boleh? Boleh tu. Kanan atas kiri. Mudah kan? Okey. Siapa dapat? Siapa yang dah boleh buat angkat tangan? Siapa yang tak boleh buat lagi angkat tangan? Okey, yang tak boleh buat lagi kawan dia tolong ajar boleh? Okey, Ustaz bagi masa 2 minit supaya semua boleh buat ikatan buku sila. Salah ni. Salah ni. Dia kena macam ni. Awak buat kiri kanan. Okey. Kanan atas kiri. Kanan atas kiri. Okey. Mana ni di bawah dia. Okey. Pegang. Okey. Mana kiri tak? Kiri atas kanan. Gitu. Okey, di bawah dia. Gitu. Dia boleh pun. Awak boleh buat? Okey. Tengok tangan Ustaz. Okey, kanan atas kiri. Pusing. Okey, kiri atas kanan. Okey. Manuk. Jadi macam ni.
Kita dah awak. Betul sudah lah. Awak jangan lepas. Oh, ni lagi. Ya, kawan. Kanan atas kiri. Masuk. Okey, kiri atas kanan. Okey, siapa yang tahu, siapa yang nak ustaz tunjuk ke dia macam mana nak buat? Awak boleh ke? Oh, nampak bila je. Okey, ikut ustaz, ikut ustaz. Awak kita belajar dulu. Okey, kanan, kiri. Tahu tak ni kanan? Tak tahu. Okey. Kanan letak atas kiri. Okey. Buat kanan ni pergi bawah dia. Ha, gitu tarik. Okey, sekarang awak pegang macam ni. Pegang betul-betul. Guna ibu jari, ibu jari. Okey. Kiri, di kiri kan? Okey, letak atas kanan. Ha. Di bawah dia. Ha. Ha, jadi. Okey, siapa tak boleh? Ah, okey boleh. Mana awak? Dalam kanan. Boleh ke? Okey. Okey, yang dah siap tunjuk ke ustaz Yang dah siap tunjuk ke ustaz. Ustaz tengok betul tak? Okey, betul betul. Okey betul. Okey betul. Okey. Ini aku. Satu. Okey. Ni apa ni? Mula-mula. Okey, betul. Okey, kanan. Okey, kanan atas kiri. Ni, pegang gini dulu. Okey, mula-mula. Buat macam ni ustaz. Okey. Kanan atas kiri. Okey, kanan atas kiri. Kanan atas kiri. Boleh? Kiri atas kanan. Kanan atas kiri. Ah, boleh tu. Awak boleh. Awak kanan atas kiri. Kanan atas kiri. Oh. Kiri ni atas kanan. Apa dia? Okey, semua boleh Okey, kalau tak boleh kawan tolong ajar Kawan tolong ajar. Okey. Kita nak pergi kepada ikatan yang kedua, manuk. Okey, sebut sama-sama. Manuk. Manuk. Okey, sebelum pada tu, siapa tahu tadi kita belajar ikatan apa tadi? Okey. Apa dia kegunaan ikatan buku sila? Siapa tahu? Okey, awak bangun-bangun. Bangun-bangun. Betul lah tu bunyi tu. Bangun-bangun. Okey, sebut kepada kawan-kawan awak, apa kegunaan ikatan buku sila? Sambung tali. Okey, sambung. Sebut kuat sikit dengar. Sambung tali. Okey, sambung tali. Okey, terima. Okey, contohnya kan. Awak ada dua tali pendek kan? Awak ada dua tali. Kan pendek-pendek kan? Awak nak panjangkan dia. Macam mana awak nak sambung? Guna ikatan buku sila. Okey. Kanan atas kiri, kiri atas kanan. Jadilah ikatan ni. Kan dia bersambung lah dua tali ni kan? Boleh? Tu ikatan buku sila. Yang tak boleh buat lagi, tak apa, berlatih dulu. Lepas ni kita buat. Okey, sekarang ustaz nak ajar awak ikatan manuk. Okey, siapa tahu kegunaan manuk? Untuk apa? Okey, bangun. Bangun Syekh. Ini kata lagi. Apa kegunaan ikatan manuk? Memulakan atau menamatkan ikatan. Okey. Memulakan atau menamatkan ikatan. Ikatan manuk ni fungsi dia untuk awak ikat tali ni dekat kayu ataupun sebagainya. Contoh, awak nak ikat kepada kayu kan. Kalau awak buat ikatan biasa, dia akan mudah tergelincir. Sebab tu gunanya ikatan manuk ni. Okey, ikatan manuk ni level 2 lah, payah sikit. Okey, tengok baik-baik. Laju, okey. Okey, tengok baik-baik, okey. Okey, sekarang anda ada satu utas tali. Okey. Okey, mula-mula buat telinga anak macam ni. Okey, telinga anak. Ustaz awak buat besar sikit lah telinga anak. Okey. Okey, telinga anak kan. Pastikan yang straight ni duduk di belakang awak. Nampak? Kan duduk belakang kan? Kan macam ni kan? Gitu je. Yang straight ni duduk di belakang. Okey. Tak apa.
Kan macam ni kan? Oh, macam tu. Okey. Lepas tu buat telinga anak yang kedua. Mana? Ini. Ni, kan ada lebih ni kan? Oh, buat macam ni pula. Okey. Pastikan jadi macam ni. Tengok. Okey, pastikan ada jadi telinga Mickey Mouse dua ni. Ni panjang bel. Macam tu. Gitu. Tapi pastikan yang menegak ni ya. Tali yang menegak ni satu di belakang, satu di hadapan. Pastikan tali yang menegak ni satu di belakang, satu di hadapan. Nampak? Ni. Gitu. Ni kan talinya. Kalau tali bagai ni kat depan. Satu. Ni. Cuba buat. Okey, betul ni. Boleh. Okey. Okey, Ustaz nak tengok semua jadi Mickey Mouse dulu. Tunjuk Mickey Mouse dulu, Ustaz. Okey. Kan awak kan? Yang telinga kiri, yang straight ni duduk di bawah. Okey. Tak apa. Okey, payah kecil. Okey. Pastikan Mickey Mouse kan? Okey, Mickey Mouse ni telinga kiri, ni telinga okey. Telinga kiri ni kan ada yang straight ni kan? Ni straight ni nampak? Yang straight ni duduk di belakang. Yang telinga kanan dia straight ni duduk di depan. Faham? Okey. Nampak? Tengok. Boleh? Okey. Okey, semua. Okey, tunjuk Ustaz semua Mickey Mouse. Boleh? Okey, Mickey Mouse kan? Okey. Telinga kanan letak belakang telinga kiri. Ni, telinga kanan, okey. Telinga kanan. Ni, kanan. Kanan ni letak belakang telinga kiri. Apa kan? Telinga kanan. Ni, telinga kanan letak belakang telinga kiri. Okey, awak pun letak jari awak dalam ni. Letak jari. Okey. Tarik dua tali ni. Boleh? Boleh? Okey, semula. Manuk. Okey. Betul. Okey. Okey. Betul. Okey. Payah. Mudah kan? Ni belajar ikat-ikat dengan matematik mana lagi susah? Matematik. Okey. Okey, buat telinga Mickey Mouse. Okey. Telinga kanan letak belakang telinga kiri. Okey, kan ada lubang tengah ni kan? Okey, letak jari awak. Tarik. La ilaha illallah. Boleh? Tu boleh. Jadi bom. Betul. Okey, tunjuk Ustaz yang mana dah siap. Okey, betul. Awak ajar dia. Ni, kami Mickey Mouse. Okey. Yang kanan ni letak belakang kiri. Okey. Lepas tu kan ada lubang kan? Okey, letak jari awak situ. Okay. Boleh? Pakai kakimu. Betul. Betul. Okey. Tengok. Okey, tengok. Okey. Boleh. Okey, boleh. Tengok. Okey, boleh. Boleh. Awak ikat kotak pensel apa? Lepas tu
Patutnya buat kat batang kan. Okey. Okey, betul. Oh, pandai ni. Awak pernah belajar? Pernah belajar dah? Tak pernah. Okey. Betul. Okey, tadi manuk kan? Okey, siapa yang dah dapat angkat tangan? Siapa yang belum lagi angkat tangan? Yang belum dapat lagi angkat tangan? Awak tak dapat lagi? Mana tadi awak? Okey. Dah ada. Oh, ya. Ni pusing dulu. Tok. Okey. Mana letak? Ya, bobo. Ni baru level 2, ada 10 level. Okey. Buat biar jadi macam ni. Okey, semua boleh manuk Okey. Okey, tadi kita belajar manuk yang ikat macam ni lah. Ni ustaz nak ajar cara ikat manuk dekat batang kayu. Okey. Kita nak belajar ikat manuk dekat batang kayu. Batang meja. Okey, ustaz nak seorang aja tu. Mari awak. Di sini jap. Sini. Okey, tengok baik-baik. Ni batang kayu ni. Kuat sikit batang kayu. Okey, batang kayu. Contohlah. Okey. Yang pertama, letak atas dia. Okey, letak atas dia kan? Jap. Letak orang payah. Okey. Sama mana? Okey. Yang belakang ni. Okey. Letak pula atas dia. Dia jadi X. Nampak X? Okey, nampak X ni? Okey ni. Kan macam ni kan? Letak atas ni. Jadi X. Nampak? Okey. Lepas tu tali yang lebih ni masukkan bawah X ni. Masukkan bawah X. Lengah pula. Okey. Tengok kan tak terlepas tali ni kan? Okey, boleh. Okey, sekarang ustaz ajar buat kat tangan masing-masing. Okey, mudah je. Okey. Kat tangan masing-masing. Okey. Letak dulu lah. Satu lah. Okey. Okey, letak macam ni dulu. Letak dulu macam ni. Okey. Yang ni letak pula atas dia. Kan jadi X ni kan? Okey, semua jadi X dah. Bila boleh tu? Okey, macam ni. Okey. Yang ni letak atas. Gitu. X ke tu. Nampak? X. Okey, semua jadi X. Okey, yang belakang ni ambil. Masukkan bawah X ni. Pastikan bawa masukkan ke bawah dua-dua tali ni. Tengok kan? Okey, begitu. Gini. Okey, dia akan jadi macam ni, faham? Ini tak Gitu. Sekejap Ustaz lukis. Mana mata Ustaz? Okey, ni batang kayu. Okey, ni batang kayu kan? Awak pun letak atas ni. Okey, ni yang pertama kan? Okey, nampak? Yang pertama. Yang kedua, yang ni letak pula atas ni. Awak. Kenapa gitu? Cakup lagi. Stop. Boleh? Okey. Yang ni masukkan bawah X ni. Dua-dua X ni. Kan ada ni kan? Persimpangan dia ni kan? Bertemu dua X kan? Okey. Masukkan bawah dia. Tarik ke ni. Mana X awak? Buat X dulu. Masukkan bawah ni. Weh. Tu ni jadi. Ni betul ni. Okey, tunjuk ke Ustaz tengok. Okey, jadi. Tengok.
Tak buat lagi. Okey, jadi. Okey, jadi. Okey, tangan biar. Jadi. Okey, jadi. Sedang buat ad. Oh, siap ah. Mana awak? Oh, siap ada. Okey. Boleh. Mana yang awak? Bawa. Okey, ni betul. Okey, bila mana betul ikatan manuk awak ni, dia tak akan terlepas tu. Awak ikat botol air awak kan? Dia tak boleh tarik, bang. Boleh. Okey, betul. Okey, betul. Mana awak? Oh, ikat tu. Okey, betul. Okey, betul. Okey, boleh. Okey, siapa sini yang dah boleh buat manuk dekat batang kayu? Boleh? Okey, siapa yang tak boleh lagi angkat tangan? Okey. Sekarang last sekali. Sempat tak? Okey, kita belajar bunga geti sekejap Okey, bunga geti level 3. Okey. Mula-mula buat bulat macam ni dulu. Macam ni. Jangan silang. Macam ni lah. Mana ni? Ini. Okey, silang. Okey, kanan panjang, kiri pendek. Ni, kanan panjang, kiri pendek. Okey, pegang sini. Bunga geti. Okey, kanan panjang, kiri Jadi okey. Yang panjang ni, ambil yang panjang ni, masukkan dari belakang. Nampak? Okey. Kan macam ni kan? Okey, ambil yang kanan yang panjang ni, masukkan dari belakang. Boleh tak? Okey. Lepas tu pergi belakang. Bulu. Okey, pergi belakang dia. Masukkan dalam lubang ni pula. Okey, gini. Okey, buat macam ni dulu. Okey. Yang ni. Okey, daripada belakang ke depan. Masukkan daripada belakang ke depan. Okey. Lepas tu pergi belakang. Tarik, masuk sini. Okey, jadi macam ni kan. Okey. Okey, kita cuba buat balik. Okey, nampak? Okey. Macam ni. Okey. Yang panjang masuk daripada belakang ke depan. Okey. Dia jadi macam ni dulu. Masuk daripada belakang ke depan. Okey. Yang ni kan you duduk kat depan kan? Okey. Pergi belakang balik. Di belakang kan ada bulatan ni kan? Okey, masuk bulatan ni. Bulatan bawah dia. Okey. Lepas pada tu masukkan bulatan kat depan ni pula. Okey, tarik. Boleh tengok. Ada yang boleh buat? Okey, ustaz tunjuk kat atas meja. Okey. Meja ni dulu. Okey, meja ni. Okey, tengok. Okey. Kan macam ni kan? Okey. Belakang ke depan. Okey. Yang ni pergi belakang. Belakang masuk bulatan ni. Baik. Okey. Masuk bulatan ni dulu. Jadi macam ni. Betul ni? Okey, betul. Okey, betul. Tak buat ni. Ni betul. Cuba buat. Ni pun. Ni betul dah.
Betul? Salah ni. Dia akan jadi macam ni lah. Okey. Okey, kan macam ni. Belakang ke depan. Okey, satu atas meja. Kan macam ni kan? Okey, belakang ke depan. Okey, yang ni pergi dekat belakang dua tali ni. Ha, gitu. Ha. Okey. Lepas tu, yang ni kan duduk belakang kan? Okey, pergi mula masukkan bawah yang ni pula. Tarik. Ha. Boleh? Ha, gitu. Ha, betul. Salah ni. Ha. Salah. Jadi dah. Okey. Tengok Ustaz bang. Okey, tali ni. Okey, macam ni dulu. Okey. Yang panjang. Tengok. Okey. Boleh tak? Okey, yang panjang depan. Daripada belakang ke depan. Boleh? Okey. Yang tali ni pergi belakang dua tali ni. Boleh? Kan belakang depan dia. Okey. Yang ni pergi belakang dua tali ni. Okey, masukkan dalam lubang ni. Okey, cuba buat dulu. Boleh tak? Ah, betul. Okey. Salah ni. Cuba buat benda tadi. Okey, Ustaz lukis sikit. Okey. Okey, kan tali macam ni kan? Okey, tali macam ni. Okey, satu pendek, satu panjang kan? Okey. Tali ni masukkan daripada belakang ni. Belakang ni tembus depan. Nampak? Daripada belakang ke depan. Okey, yang ni pergi belakang dua tali ni lalu. Nampak? Okey. Yang ni lepas pada dia lalu, dia pergi depan balik. Pergi depan balik masuk sini. Bawah tali ni. Pada tarik lah. Okey, siapa yang dah dapat angkat tangan? Okey, yang dah dapat angkat tangan. Okey, separuh. Yang tak dapat lagi angkat tangan. Yang tak dapat lagi. Okey, tak apa. Untuk bunga getih ni nanti kita berlatih lagi lah. Kita berlatih lagi. Okey, tadi tindih kasih semua boleh buat kan? Mana semua boleh buat. Lepas tu bunga getih. Okey, sekarang semua berhenti dulu. Berhenti dulu, habis dah masa. Okey, hari ni kita belajar tentang apa? Tentang ikatan. Okey, ikatan apa kita belajar? Bunga getih. Okey, bunga getih ni tujuan dia supaya contoh awak sambung tali kan. Kat hujung tali tu awak nak matikan hujung tali supaya dia tak terkeluar daripada ikatan. Tu. Nanti awak aplikasi awak nampak lagi lah. Boleh? Okey, jadi itu saja yang kita belajar ini. Ustaz harap awak boleh berlatih balik lah. Berlatih balik rumah. Kalau sempat masa kita tengok balik bunga getih masing-masing. Boleh? Okey, terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih.